Panggilan sayang itu bukan KONTEN. Fazle Yaakob, VIDA sah bercinta. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi dan chef selebriti, Datuk Fazle Yaakob mendedahkan dia terlebih dahulu meluahkan perasaan sayang kepada usahawan Datuk Seri Vida pada satu hari bersejarah dalam kalendar Islam baru-baru ini. Menurut Fazle, Vida terkejut dan tergamam ketika dia menyatakan hasrat serta hala tuju hubungan mereka. Sebagai seorang lelaki, mestilah saya yang mula luahkan dulu. Masa pertama kali saya luahkan, ketika itu sangat Vida terkejut sehingga terdiam dan termenung lama. Hari yang saya luahkan itu merupakan hari yang sangat besar, bersejarah dalam kalendar Islam dan saya pilih pun bersebab saya risau juga dia tidak berminat, tetapi jawapannya sangat hebat. Biarlah saya simpan dalam hati. Keikhlasan dalam hubungan kami berdua yang membawa ke hari ini. Saya datang kepada Vida dan hanya kami berdua di ruang tamu. Waktu itu sedang hujan dan hari yang terbaik sebelum saya luahkan niat serta hala tuju, katanya dalam siaran langsung TikTok semalam. Mereka beritahu sangat suka melihat sifat penyayang Vida dengan Cik B dan Kacak. Jadi, perjalanan keluarga saya dan Vida sama, kasih sayang adalah keutamaan. Katanya lagi.